Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi di YouTube Car Boss So yang mana baru tengok video ni, korang boleh like, komen, share. Jangan lupa sekali subscribe So hari ni kita nak buat video, kita tunjuk je apa yang kereta yang murah, kita tunjuk kat korang. So kita ada stok baru masuk. Yang ni Nissan Almera new facelift tahun 2017. Kereta baru masuk, kereta ada siap dengan body kit Nismo. So kereta memang cantik, korang tengok dulu. Kita pusing-pusing tengok kereta ni. Untuk kereta ni memang cantik. Owner sebelum ni owner Melayu So kereta dah siap make up, memang cantik. Bahagian belakang pun cantik. Yang ni bahagian belakang dia, korang tengok. Kereta cantik nampak garang sebab ada sport rim lagi. Korang tengok sport rim ni. Yang ni sport rim baru tukar tayar pun masih baru lagi, nampak. Tayar bunga tebal, so korang tak payah nak repair ataupun nak tukar tayar baru ke, tak payah. Korang beli kereta ni terus pakai saja. Korang tengok, owner dah tambah stiker. Door handle dia original chrome. Dalaman memang cantik kereta ni. Untuk dalaman korang tengok, dashboard, steering semua cantik. Untuk yang ni meter dia dah facelift. So kereta ni ada 2 airbag. Seat leather masih cantik, kemas lagi. Karpet pun masih original, nampak tu, tak pernah pijak pun. So owner ni memang jaga kereta lah. Korang tengok dekat pintu ni, selalu dekat sini akan cala tapi yang ni tak ada. Kereta macam baru. So korang tengok door trim semua cantik, kuning-kuning pun tak ada. Untuk seat belakang Nissan Almera selesa So korang tengok, dia punya space kaki pun besar. Karpet semua pun cantik lagi. Seat belakang cantik. Owner ni cakap dia jarang bawa orang So sebab tu seat belakang dia cantik macam ni. Harga, korang rasa harga dia berapa? Harga dia tak mahal. Kita nak jual 27,000 saja. Tapi yang mana tengok video ni, kita nak bagi dekat korang 25,000 sahaja. Wajib subscribe Kalau tak subscribe, kita tak bagi harga 25. So kalau korang nak beli kereta ni, boleh. Kereta cantik, tak ada masalah. Ataupun korang punya bajet 20,000 saja. Nak sedan juga tapi tak nak Mazda ataupun Nissan ke Toyota, nak Honda, boleh ambil Honda Civic FD. Yang ni 1.8 auto tahun 2006. Kereta dah siap make up, cat baru, lampu cantik, ada spoiler besar, exhaust pun dah tukar. Bunyi dia memang padu. Sport rim 17 inci. Kereta cantik korang beli tak rugi. Korang tengok dalaman dia. Ni nak kata apa lagi tak jackpot. Meter 3 beradik. Lepas tu ada meter Mugen. Seat type A, nampak. Yang ni auto. Untuk bahagian depan korang tengok, kereta ni cantik. Bahagian depan dia bonnet dah tukar. Harga korang tengok 29,999. Last kita nak bagi dekat korang 20,000 sahaja. So kita tunjuk yang sebelah ni. Yang ni Mazda 6 2.5 auto tahun 2010. Sebelum ni kita ada buat review, tapi kita tunjuk lagi sekali. Harga kereta ni kita nak jual 20,000 saja. Yang ni pun sama, tapi yang ni 2010, yang ni 2008. Dua-dua spek sama. Kelebihan yang putih ni, owner dah tukar sport rim baru dengan tayar baru. So yang ni 18 inci, yang tu pakai rim standard lagi. So yang ni pun ada sunroof, cat baru. Lampu belakang owner dah tukar, lampu facelift. Harga 20,000 sahaja. Nak Toyota, boleh ambil Toyota Altis. Yang ni 1.8 E-Spec tahun 2010. Kereta cantik, cat semua cantik lagi. Sport rim original. Bahagian dalaman pun cantik, korang tengok. Korang beli tinggal pakai je Kereta-kereta dekat AR Speedworld korang jangan risau. Korang beli bukan kereta rosak. So harga sama dengan Mazda RM 20,000 sahaja.
Yang ni sebiji Proton Saga CVT. Tahun kereta 2016. Harga 20,000. Yang ni Nissan Sylphy Yang ni CC dia 2.0. Auto tahun 2009. Harga 20,000. Kereta cat baru, sport rim baru, tayar baru. Dalaman kita dah repair, so dashboard tak ada pecah. Harga 20,000. Yang ni pun sama, harga 20,000. Honda Civic FD 1.8. Auto tahun 2007. Yang ni pun kita dah buat cat baru, sport rim kita dah tukar, kita dah tambah spoiler. Harga 20,000. Yang ni harga dia mahal, kita tak nak tunjuk. So kita cari kereta-kereta murah, jom. Exora pun harga 10,000 saja. Yang mana tengok video ni kita bagi last offer 8,000. Yang ni Exora Auto, cat dia kurang cantik, harga 8,000. Proton wajah, harga 8,900. Yang ni Proton wajah 1.6. Auto tahun 2007. Kereta ada sport rim 17 inci, ada body kit, cat baru. Harga 8,900. Yang ni Kelisa 7,900. Kelisa manual. Yang ni Viva Auto 1.0 tahun 2009. Harga 7,900. Yang ni Proton Satria Neo Yang ni pun murah juga kita nak jual, cuma kena touch up sikit-sikit lah. Harga 5,900. Yang ni stok baru masuk, harga kita rahsia lagi. Nanti harga kita dah tahu, kita bagi tahu. 39,000. Okey, harga dia 39,900. So kita ada kereta bawah 10,000, memang banyak. Lagi satu, yang ni stok baru Honda BRV 1.5 tahun 2017. Kereta cantik. Yang ni satu owner saja So kereta cantik, cat original lagi. Tayar masih baru, korang tengok bunga tebal. Yang ni full spec. So dia datang keyless. Dalaman cantik. Ada push start button. Ada seat leather. Harga 33,000 sahaja. Harga murah daripada X70. So yang ni pun stok baru masuk, Pro 2 Myvi 1.3 Special Edition 2 tahun 2011. Kereta dah siap make up lagi. Korang tengok spoiler, lampu semua original. Sport rim dah tukar. Korang tengok cat dia pearl white. Yang ni siapa beli memang tak rugi Lagi satu memang untung. Harga dia kita nak jual 18,000. Last offer kita bagi 15,000 sahaja. Honda Accord 7,900. Yang ni 10,000. Ford Ranger disebabkan diesel mahal, kita jual kat korang 15,000 sahaja So jom kita cari lagi kereta yang murah. Kereta tak ada masalah. Yang ni Gen 2 ni cat kurang cantik. Kita nak jual dekat korang 5,900. Pro 2 Myvi dah convert paso. Yang ni manual tahun 2011. Harga kita nak bagi 7,900. Yang ni Proton Persona 1.6 auto. Original elegant tahun 2010. Harga 7,900. Yang ni Proton Persona 1.6 manual tahun 2009. Harga 4,900. Yang ni harga 10,000. Proton Persona elegant 1.6 auto tahun 2013. Viva ni korang tengok, kita pun belum basuh lagi Harga 8,000 sahaja. Yang ni Proton wajah, harga 8,000. Yang ni harga dia 7,000. Proton Wira cat kurang cantik, harga 3,900. Proton Saga BLM manual 4,900.
Viva Elite harga 8,000 saja. Yang ni harga dia 5,900. Proton Saga FLX Auto. Yang ni kalau korang nak cantik, korang touch up sikit cat dia. Harga kita nak bagi 8,000 saja. So yang ni harga dia mahal, kita tak nak tunjuk. Jom kita cari lagi kereta yang murah. So jangan risau, kita ada lebih kurang 200 biji kereta AR Speedworld banyak kereta. So korang tak pening nak cari kereta. Apa kereta yang korang cari, insya-Allah ada kat sini. Yang ni Ford Ranger pun kita nak jual murah. Harga 20,000 sahaja. Toyota Rush. Yang mana cari MPV ataupun SUV 7 seater, korang boleh ambil Toyota Rush 1.5 tahun 2008. Harga 18,000 sahaja. Okey gang, Toyota Rush ni korang boleh ambil. Yang ni tak perlu nak repair apa-apa. Cat semua cantik. Yang ni cat dia ada pudar sikit dekat bonet depan. Yang ni 18,000, yang ni 20,000. Proton Preve Auto 1.6 tahun 2013. Harga 10,000 saja. Pro 2 Myvi ni, siapa nak ambil? Harga 13,000 sahaja. Sekejap kita jalan lagi. So yang mana tengok video saya ni sampai habis, terima kasih banyak-banyak. So yang ni Suzuki Swift. Harga 15,000. Tu Toyota Rush lagi satu tu. Harga kita nak bagi dekat korang. Yang ni manual cat dia kurang cantik. Harga 18,000. Untuk Honda City, yang ni 1.5 tahun 2006 IDSI harga 10,000. Untuk yang ni Toyota Innova manual tahun 2005, harga 10,000. Yang ni Pro 2 Myvi G3 tak ada lagi orang jual, harga 30,000. Tapi AR Speedworld nak jual dekat korang, harga dia 30,000 sahaja. Toyota Vios harga 12,000. Pro 2 Myvi harga 18,000. Nissan Latio, yang ni hatchback kereta cantik, tak ada masalah, boleh beli, boleh pakai. Harga 15,000. Yang ni Proton Saga harga 16,999. Pro 2 Viva Elite 1.0 Auto harga 10,000. Pro 2 Azia 1.0 G-Spec Auto tahun 2014, harga 15,000. Myvi ni harga 22,000. Yang ni kita nak jual 15,000. Mesti korang tertanya kan, kereta ni harga berapa? Kereta cantik, ada siap adjustable, body kit semua dah cukup dah. Korang beli, tinggal pakai je. Harga kita nak bagi dekat korang 23,000 sahaja. Free tukar nama, free push pakok. Proton Iris, yang ni 2015 1.6, harga 17,000 sahaja. Jom kita tengok kereta kat luar tu. Ada 4 biji. Kita nak bagi kat korang harga murah je. Korang tengok tu, kita ada Saga FLX. Yang ni auto warna hitam ni, harga 8,900. Wajah ni, siapa nak ambil? 2,900. Honda Civic FD, nampak tu harga dia 23,999. Tak nak, kita bagi kat korang 20,000 saja. Saga FLX ni harga 7,000 So kita dah sampai depan, dah sampai luar pagar dah ni. Jom kita jalan lagi lah. Kita tunjuk lagi sebaris. Lepas tu kita end video. Sebab video dah panjang sangat. So sekarang kita nak tunjuk kat korang Proton Persona. Yang ni 1.6 2016. Kereta cantik, tak ada masalah. Harga 18,000 sahaja. Yang ni pun sama, 18,000. Yang ni pun 18,000.
Volkswagen Jetta harga 25,000. Yang ni 14,000. Yang ni 12,000. Honda Civic ES 15,000. Honda Accord 15,000. Subaru Forester harga 40,000. Pro 2 Myvi harga 15,000. Yang ni Myvi SE siap ada sport rim harga 20,000. Last kali kita tunjuk dekat korang Mini Cooper Yang ni Mini Cooper Special Edition tahun 2011, register 2018. Kereta dah siap make up, dalaman semua dah make up. Harga 35,000 sahaja. Ataupun korang nak BMW tu, BMW E60 harga 20,000. BMW F30 33,000. BMW F10 harga 59,000. BMW X5 59,000. BMW X5 yang ni harga dia tinggi sikit, 89,900. BMW X6 harga 39. Porsche harga 79. Yang ni pun 79,000. Lagi satu kita nak tunjuk kat korang, Volkswagen Golf. Yang ni nombor plate dia 7070. Kereta cantik. Yang ni original GTI 2.0. Harga 39,900. So kereta ni kita tak jual. Yang mana nak cari MPV, korang boleh tunggu video yang seterusnya, ataupun korang terus datang ke AR Speed World. So yang mana berminat, korang boleh kontak nombor dalam video ni. Itu saja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.